Uthman bin Affan juga ada riwayatnya, iaitu halal darah orang yang berzina yang telah muhsan dan kena rejam. Hak ni ada dalam Musnad Ad-Darimi, Sunan Nasa'i, dan lain-lain lagi. Ali bin Abi Talib, rejam itu mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan lain-lain. Aisyah, beberapa tempat, 2 peristiwa. Dalam Sahih Muslim pun ada, dalam lain-lain pun ada. Ramailah ni sahabat ni yang disebutkan di sini, disenaraikan di sini 52 orang sahabat. 52 orang sahabat. Ini pun kalau kita perhati lagi, kaji lagi, tengok lagi, belek lagi, boleh dapat banyak lagi. Sebab itu dia pun kata, fahaula 52 sahabiyan radhiyallahu anhum ajma'in qad rawaw hukma rajmi az-zani al-thayyib wa hadha بالنسبة إلى تتبع القاصر، kata dia. ولا يبعد أن يضاف إلى هذا الجدول أسماء بعد تتبع أبلغ. Hak ni mengikut pengamatan saya yang dangkal, kata dia. Yang tidak seberapa saya buat ni, sudah kita dapat 52. Dia kata tentu kalau kita cari lagi banyak lagi, akan dapat beberapa nama lagi setelah kalau kita tengok lagi. Sahabat saja. Kalau di zaman sahabat seramai ni dah, tiap-tiap orang sahabat tu anak murid dia bukan seorang. Hak dengar hadis daripada dia. Macam mana tidak jadi mutawatir? Lepas tu sahabat tu pula tabi'in dan seterusnya. Sampai kita juga banyak benar lah. Jadi hak ni mutawatir. Tawatur gapo? Tawatur al-qadril mushtarak ataupun tawatur maknawi orang panggil dalam istilahnya. Sebab dia mutawatir ini dia ada pak macam. Hak ni masuk dalam tawatur al-qadril mushtarak ataupun tawatur maknawi. Tawatur maknawi ni mana lafaz hadis tu mungkin berbeza-beza, tapi cerita itu kita boleh faham. Semuanya menunjukkan rejam. Rejam ni jelas makna dia gapo. Lafaz dia mungkin tidak sama, tetapi maksud dia tu sama. Maksud dia sama. Dan peristiwa hak rejam ni bukan seorang dua, banyak. Zaman Nabi saja pun ada berapa? 4 peristiwa. Lepas tu zaman sahabat duduk laksanakan lagi. Kalau ini sudah masuk, macam mana sahabat duduk buat lagi? Mana tak erti lah sahabat tu, jahil lah. Atau buat nyayang kat orang lah sahabat tu. Duduk pakai lagi, sedangkan benda ni sudah masuk. Kalau kita nak kata masuk, jadi tak boleh. Dan kita nak kata hak ni tidak sampai ke peringkat mutawatir, kita tak boleh laksana. Dak. Hak ni mutawatir. Bukan ahad. Kalau hak ahad boleh kita kata nak melaksanakan hak ni, nikih darah ni, nikih mati ni, meragut nyawa ni, tak boleh main-main. Ya. Tapi hadisnya terlalu banyak. Terlalu banyak. Dan sahih-sahih saja. Sahih-sahih saja. Lepas tu kalau kita nak ambil kira, tak walaupun semua bukan ulama setujulah hak ni iaitu hak lafaz dia tu mutawatir. Yang ni tawatur lafzi, bukan tawatur maknawi. Ada juga hadis, walaupun tapi hak ni tidak semua setuju. Iaitu al-waladu lil firash walil ahir al-hajar. Anak itu kepunyaan tuan punya tilam. Dan bagi orang yang berzina, batu. Orang yang berzina mendapat batu. Hak ni kalau kita maksud zina ni batu, hak rejam maksudnya. Maka lafaz hadis ini dengan lafaz ini banyak sekali. Hak ni tawatur lafzi, bukan tawatur maknawi. Cumanya ulama khilaf apa makna walil ahir al-hajar. Kebanyakan ulama mengatakan orang yang berzina ni dapat batu di sini, ini bahasa kinayah. Orang berzina tidak mendapat apa-apa. Dapat batu tu makna sia-sia. Boleh ke dia boleh anak batu? No. Gitu. Anak batu tu makna tak boleh gas satu lah. Sia-sia. Nak boleh makan ke? Bukan boleh roti, bukan boleh pizza sebagai hadiahnya, tapi hadiahnya anak batu. No. Anak batu tu makna tak boleh nak makan, tak boleh buat apa. Gitu kata dia. Tetapi sebahagian ulama mengatakan alil akhir al-hajar tu makna rejam.
Sebab golongan yang pertama tak saya pakai al-hajar dengan makna rejam, sebab dia kata semua orang yang berzina tu kena rejam kah? Cuba ayat tu dia. Kalau hak tidak kahwin lagi, tidak rejam. Tapi hak ni, hadis ini menunjukkan umum. Sebab tu tak boleh pakar. Tak boleh pakar tu. Tak boleh, kata dia. Tetapi Imam Bukhari buat bagi hadis ni dalam bab rejam, mengisyaratkan Imam Bukhari pakai walil ahir. Al-hajar tu makna maksud rejam, tetapi kepada penzina yang muhsan, yang sayyib, berdasarkan hadis. Gitulah. Dan kalau kita tak pakai hak ni lah, kita kata tawatur lafzi tak ada lah, tak apa. Tawatur maknawi pada ada. Dan hak ni hak tawatur maknawi, hak cerita rejam ni lebih banyak ramai lagi daripada hak hadis-hadis lain yang dikatakan oleh ulama sebagai hadis yang mutawatir maknawi, lebih daripada hak lain. Misalnya nadzarallahu imra'an sami'a maqalati, hak ni diriwayatkan oleh 30 orang sahabat saja. Itu pun sudah dikatakan mutawatir. Unzilal Quran ala sab'ati ahruf, ini diriwayatkan daripada 27 orang sahabat, sudah dikatakan mutawatir. Dan banyak lagi hadis-hadis yang lain tak sampai setara ni pun dikatakan mutawatir. Sedangkan hak ni sahabat saja 52. Itu pun setakat hak kajian ni. Kalau kita tengok lagi banyak lagi. Jadi tak boleh pergi. Kalau kita nak kata tak boleh pakai hak ni sebab hadis ini hadis walaupun sahih tapi tarafnya ahad, maka kita tidak boleh mentaksiskan ayat surah Nur tak kena lagi. Kalau mengikut jumhur ulama memanglah lebih pada cukup syarat. Kalau mengikut mazhab Hanafi pun cukup syarat, sebab hadis-hadis mutawatir dah, boleh mentaksis dah. Kalau kita nak pakai kaedah taksis, kalau kita tidak nak pakai kaedah taksis, tak jadi masalah. Lepas tu alasan yang kedua, dikatakan bahawa hukuman rejam ini sudah mansuh. Maknanya ayat surah Nur itu yang memansuhkan, yang nasikhnya itu tidak kena. Sebab apa? Boleh dikatakan peristiwa rejam ini, kalau tidak semua sekali pun, sebahagian besar daripadanya adalah selepas daripada turunnya ayat surah Nur itu. Bermakna peristiwa ni kemudian lagi. Ayat surah Nur bukan memansuhkan hak ni hadis ni. Bukan memansuhkan. Kalaulah hak ni peristiwa hak rejam ni dulu, orang-orang yang cuba menafikan hukum rejam ni, dia kata semua hukum rejam ni hak dulu, sebelum tu surah Nur, ayat surah Nur. Dia kata gitu. Tetapi dakwah itu tidak benar. Sebab apa? Kalau kita perhati hadis-hadis, kita dapati bahawa semua, boleh katakan semua, kalau tidak semua pun 90%. Kalau hak zaman Nabi itu 3 daripadanya pasti selepas daripada surah ni. Satu, iaitu hak mula-mula, hak ni, hak Yahudi tadi. Hak ni hak mula-mula pelaksanaan hukum rejam di zaman Nabi, hak mula-mula sekali terhadap 2 orang Yahudi. Hak tu hak mula-mula. Hak ni kalau kita nak kata sebelum pada surah Nur, iyalah. Tetapi itu pun tidak jelas. Yang jelasnya hak lebih kemahnya selepas surah Nur juga. Maknanya semua sekali hukum rejam ni selepas daripada surah Nur. Jadi tidak ada sebab untuk kita nak katakan hukuman rejam ini sudah mansuh. Tak. Sebab dia kemudian. Bukti peristiwa hak mula-mula rejam ni, iaitu peristiwa Yahudi ni, riwayat daripada Abi Hurairah yang tersebut dalam Musannaf Abdul Razak. Dia kata awwalu marjumin rajamahu Rasulullah minal Yahud. Orang yang mula-mula direjam ialah orang Yahudi. Hak mula-mula. Dan akan datang dalam Muslim ni, kita akan jumpa Nabi SAW berkata selepas daripada dia rejam Yahudi 2 orang tu, hak berzina tu, dia kata apa dia? Allahumma inni awwalu man ahya amrak id amatuhu. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang mula-mula menghidupkan perintahmu setelah mereka mematikannya. Mana orang Yahudi tak pakai, dia ubah buat lagu lain, tak pakai. Aku yang mula-mula menghidupkan perintahmu. Jadi hak rejam Yahudi ni selepas daripada Fatih Makkah,